Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari, salam Malaysia Madani dan salam IPJM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru bertaraf dunia. Dengan penuh rasa syukur, pihak kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pensyarah dan pelajar yang telah terlibat secara aktif dalam pilihan raya kampus Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu bagi sesi 2026-2027. Kami amat menghargai semangat dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh setiap calon serta kepada semua pengundi yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik dalam pilihan raya kampus kali ini. Ini merupakan proses demokrasi bagi memilih pemimpin yang akan mewakili suara pelajar dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan kampus yang lebih gemilang. Untuk makluman para penonton yang dikasihi, beratusan mengundi bagi pilihan raya kampus Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu 2026 adalah sebanyak 87.21%. Berikut diumumkan 27 orang calon yang telah berjaya mendapat undian tertinggi bagi pilihan raya kampus Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu bagi sesi 2026-2027. Calon yang pertama, calon 79 Muhammad Aizam Hakimi bin Muhammad Amri dengan jumlah undian sebanyak 1,022 undian. Seterusnya, calon 75 Wan Ahmad Akil Zakwan bin Wan Muhammad Faisal dengan jumlah undian 867 undian. Seterusnya, calon 92 Muhammad Haziq bin Abdul Malik dengan jumlah undian sebanyak 823 undian. Seterusnya, calon 76 Nur Syazana binti Abdul Talib dengan jumlah undian sebanyak 804 undian. Calon seterusnya, calon 50 Muhammad Afiq Uzaimi bin Abdul Kamal dengan jumlah undian sebanyak 769 undian. Seterusnya, calon 37 Muhammad Luqman Hakim bin Mat Zamri dengan jumlah undian 760 undian. Calon seterusnya, calon 107 Muhammad Fawaz Najmi bin Rustam dengan jumlah undian sebanyak 753 undian. Calon seterusnya, calon 45 Aisyah Insyirah binti Rohaimi dengan jumlah undian 684 undian. Seterusnya, calon 92 Muhammad Najib bin Abdul Aziz dengan jumlah undian sebanyak 637 undian. Seterusnya, calon 44 Afam Rafiq bin Muhammad Faris dengan jumlah undian sebanyak 635 undian. Calon seterusnya, calon 7 Muhammad Izul Hilmi bin Aminuddin dengan jumlah undian 625 undian. Calon seterusnya, calon 92 Anis binti Ayub dengan jumlah undian sebanyak 609 undian. Calon yang seterusnya, calon 59 Muhammad Brilliant Choi bin Iswan Choi dengan jumlah undian 606. Calon seterusnya, calon 57 Putri Nur Balkis binti Muhammad Fairuz Fazli dengan jumlah undian sebanyak 591 undian. Calon yang seterusnya, calon 55 Nur Syafila binti Muhammad Safi dengan jumlah undian sebanyak 583 undian. Seterusnya, calon 46 Adlina Akilah binti Jamaluddin dengan jumlah undian sebanyak 572 undian. Calon yang seterusnya, calon 53 Muhammad Nazhan bin Muhammad Nazri dengan jumlah undian sebanyak 557 undian. Calon yang seterusnya, calon 58 Khadijah Sofia binti Muhammad Akbar dengan jumlah undian sebanyak 553 undian. Seterusnya, calon 92 Muhammad Aminuddin bin Rahim dengan jumlah undian sebanyak 543 undian. Seterusnya, calon 92 Nur Zahra Auni binti Muhammad Mazani dengan jumlah undian sebanyak 502 undian. Calon seterusnya, calon 52 Nur Hafiqah binti Hairuddin dengan jumlah undian sebanyak 498 undian. Calon yang seterusnya, calon 54 Diazatul Sirna binti Harman dengan jumlah undian sebanyak
463 undian. Calon seterusnya, calon 17, Muhammad Syafiq bin Syuhaimi dengan jumlah undian sebanyak 418 undian. Seterusnya, calon 92, Muqiah binti Azrul Nizam dengan jumlah undian sebanyak 397 undian. Seterusnya, calon 106, Khairul Najmi bin Khairullah dengan jumlah undian sebanyak 385 undian. Calon seterusnya, calon 20, Muhammad Najib bin Muhammad Habibun dengan jumlah undian sebanyak 362 undian. Calon yang terakhir, calon 110, Intan Nur Farhana binti Muhammad Yazni dengan jumlah undian sebanyak 334 undian. Pihak Sekretariat Pilihan Raya Kampus mengucapkan tahniah kepada semua calon yang telah terpilih dan juga kepada semua pelajar yang telah mengambil bahagian dalam proses demokrasi ini. Kami berharap pemimpin-pemimpin yang dipilih akan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggungjawab, integriti dan dedikasi untuk kesejahteraan dan kemajuan kampus tercinta. Bagi mereka yang tidak terpilih, kami menghargai semangat dan keinginan anda dan berharap agar anda terus aktif menyumbang kepada komuniti kampus dari berbagai